Hai, kawan. Macam mana rasanya? Tahun baru? Atau rasa macam tahun yang sama, cuma muka kalender je bertukar? Kalau ada benda yang buat kau rasa berat, rasa penat, rasa stuck, kau kena dengar ni betul-betul. Sebab rahsia yang aku nak kongsikan hari ini bukan rahsia biasa. Ini adalah rahsia yang akan ubah cara kau tengok masa depan kau. Kita semua ada satu tabiat. Bila tahun baru, kita sibuk buat resolusi. Target nak dapat A, target nak kurus, target nak jimat duit. Tapi dalam masa 2 minggu, semuanya cair. Kenapa? Sebab kau cuba baiki hidup kau tanpa baiki perkara yang paling penting dulu. Minda kau. Bayangkan telefon bimbit kau. Kalau lag, slow, asyik hang, apa kau buat? Kau reset. Kau padam caca, kau tutup aplikasi yang tak guna, kau bagi ruang untuk sistem baru berfungsi. Tapi kenapa untuk otak kau, untuk jiwa kau, kau tak pernah buat reset yang sama? Itu yang aku nak ajar kau hari ini. Kaedah yang paling power untuk mulakan tahun baru bukan dengan senarai panjang target, tapi dengan satu langkah mudah, reset minda. Aku nak cerita pasal seorang tokoh ni. Ramai orang kenal dia sebagai salah seorang pelabur paling hebat dalam sejarah, Warren Buffett. Tapi apa yang ramai tak tahu adalah rahsia dia. Buffett pernah cakap, perbezaan antara dia dengan orang lain bukanlah pada kepintaran semata-mata, tapi pada keupayaan dia untuk fokus dan buang semua bunyi bising. Dalam dunia yang penuh dengan gosip, berita buruk dan tekanan, Buffett ada satu teknik. Setiap pagi, dia duduk diam, baca dan fikir. Dia reset minda dia dari segala kekecohan semalam. Dan itulah yang buat dia mampu buat keputusan yang tepat walaupun seluruh dunia tengah panik. Kau rasa masalah kau besar sangat? Kau rasa kegagalan semalam tu berat sangat? Eja kat sini, reset minda bukan bermakna kau lupa semua benda. Reset minda bermakna kau ambil pelajaran, tapi kau buang beban emosi yang tak perlu. Macam mana nak buat? Senang. Aku nak kau cuba satu teknik yang aku panggil teknik 2 kotak. Bayangkan dalam kepala kau ada 2 kotak. Satu kotak putih, satu kotak hitam. Kotak hitam adalah tempat kau simpan semua perkara yang kau tak boleh kawal. Contohnya, apa orang lain fikir pasal kau, markah ujian yang dah lepas atau kesilapan yang dah terjadi. Kotak putih adalah untuk apa yang kau boleh kawal. Tindakan kau esok, cara kau belajar, sikap kau hari ini. Orang yang gagal adalah orang yang sibuk membuka kotak hitam setiap hari, ulang-ulang cerita sedih. Orang yang berjaya adalah orang yang kunci kotak hitam dan buka kotak putih dengan penuh semangat. Mulai sekarang, bila tahun baru menjelma, jangan tanya soalan yang salah. Jangan tanya, kenapa aku gagal tahun lepas? Sebab soalan tu akan bawa kau masuk ke dalam kotak hitam. Tapi tanya soalan yang betul. Tanya, apa satu perkara yang boleh aku buat hari ni untuk jadi 1% lebih baik? Soalan tu adalah kunci untuk reset minda. Aku nak kau bayangkan diri kau macam sehelai kertas. Tahun lepas mungkin penuh dengan contengan, tumpukan dakwat dan lukisan yang tak kemas. Tapi tahun baru ni, kau ada pemadam. Kau tak perlu buang kertas tu. Kau hanya perlu padam contengan yang tak perlu dan mula lukis semula dengan lebih cantik. Itulah reset. Kadang-kadang, kita terlalu takut untuk mula semula. Kita fikir, alah, aku dah teruk sangat ni, tak gunalah ubah. Tapi itu adalah pembohongan paling besar yang bisik dalam kepala kau. Sebab sebenarnya, setiap saat adalah peluang baru untuk reset. Bukan setahun sekali, setiap pagi, setiap jam, setiap kali kau sedar yang kau dah mula fikir negatif, kau boleh tekan butang reset. Aku nak kau ingat satu ayat killer ni sampai bila-bila. Ayat ni akan jadi senjata kau bila rasa down, bila rasa nak give up. Ayat ni bunyi macam ni, kegagalan semalam adalah bayangan. Masa depan adalah kanvas kosong. Apa yang kau lukis hari ini, itulah yang akan jadi kenyataan, kuatkan. Tapi jangan simpan dalam kepala je. Kau kena amalkan. Mulakan hari kau dengan 5 minit diam. Tutup mata. Tarik nafas. Fikir, aku lepaskan semua beban semalam. Aku terima semua pelajaran darinya. Dan sekarang, aku pilih untuk fokus pada hari ini. Itu adalah ritual reset yang paling mudah tapi paling berkuasa. Jadi, kawan, tahun baru ni, jangan jadi orang yang sama dengan masalah yang sama. Jadilah versi baru kau yang lebih tenang, lebih fokus dan lebih berani. Kerana rahsia sebenar kejayaan bukanlah pada bakat semula jadi, tapi pada keberanian untuk memulakan semula bila-bila masa kau rasa perlu. Ingat, reset minda bukan satu kali buat lepas tu siap. Reset adalah gaya hidup. Setiap kali rasa berat, reset. Setiap kali rasa ragu, reset. Setiap kali rasa nak menyerah, tarik nafas dan reset. Sekarang, tutup mata kejap. Bayangkan tahun depan. Bayangkan kau dah capai semua yang kau impikan. Bayangkan senyuman kau. Bayangkan rasa bangga tu. Itu semua bermula dari satu keputusan mudah hari ini. Keputusan untuk reset. Kau dah bersedia? Bagus.
Masa depan kau sedang menunggu. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama.